Hai, Assalamualaikum semua. Saya Izara Kaisha, wartawan cilik SK Taman 1. Pada hari ini, saya akan menemu ramah warga SKTB makanan apa yang diorang akan buat di pagi hari raya. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Apa yang Encik akan masak di pagi hari raya? Saya di pagi raya saya akan masak spaghetti. Wow, terima kasih. Di pagi hari raya? Oh, pagi raya nanti saya akan masak rendang ayam dan kuah kacang. Wow, terima kasih. Masak? Masak? Apa rendang kot? Okey, terima kasih. Masak apa? Masak rendang. Okey, terima kasih. Masak apa? Selalunya masak rendang dengan lemang pocong. Terima kasih. Masak apa? Biasanya pada pagi raya ni keluarga cikgu masak yang makanan seperti nasi tomato, ayam masak merah, ada kuih muih ketupat, itu wajib lah. Kalau ketupat gulai, kalau belah Kedah gulai lah, tak ada rendang. Masak apa? Biasanya di pagi raya tu akan mengukus ketupat je. Oh, terima kasih. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Pagi raya nanti adik nak makan apa? Nasi. Nasi? Ya. Okay, terima kasih. Kalau adik pagi raya adik nak makan apa? Nak makan nasi goreng. Wow, terima kasih. Di pagi hari raya nanti adik nak makan apa? Ketupat. Wow, terima kasih. Tengok tu, cikgu semua nak masak di pagi hari raya. Tapi hati-hatilah bila nak memasak. #MBMMBI. Bye-bye.